Dan Saya start dulu. okey. Assalamualaikum cikgu. Kami daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, daripada kos KPS 3023 Sosiologi Pendidikan. Saya Nursyara Edina binti Muhammad Jumain. Saya Melanie. Saya Florina. Saya Brooklyn. Kami daripada kos Pendidikan Moral. Jadi daripada subjek ni, boleh tak cikgu ceritakan sikit pengalaman cikgu ataupun latar belakang cikgu sepanjang dekat sekolah ni? Okey ya. Saya Cikgu Muhammad Kamarul Anwar, berasal daripada Kedah. Dah berkhidmat tahun ni tahun ke-18 berkhidmat. Mengajar mata pelajaran sejarah dan merupakan guru disiplin sekolah Clifford ni lah, selama lebih kurang 15 tahun lah dah jadi guru disiplin. Dan saya pada asalnya mengajar di Sarawak, posting Sarawak. Dan lepas tu baru bertukar transfer ke sini lah untuk mengajar di SMK Clifford. Ini merupakan sekolah kedua saya lah. Walaupun dah berkhidmat lama tapi di sekolah ni lama, dah 15 tahun. Dan kebetulan pula sekolah ni merupakan sekolah semua pelajar lelaki saja. Kecuali pelajar form 6 saja ada perempuan. So banyaklah isu disiplin sebenarnya. Tak kira di mana pun sebenarnya isu disiplin ni memang ada. Melainkan sekolah-sekolah yang terpilih mungkin isu disiplinnya berkurang lah. Sebab sekolah ni bukan sekolah pelajar-pelajar terpilih macam MRSM ke, sekolah bersama penuh ke. Ini merupakan sekolah harian biasa. Tapi mempunyai asrama sekolah ni. Okey cikgu, saya pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Apakah masalah disiplin yang sering berlaku di sekolah ini? Okey, masalah disiplin masalah disiplin ni pelbagai lah. Ya. Tetapi masalah-masalah yang kita selalu terima harian bermula daripada waktu pagi lah kita tengok sehingga ke waktu balik, senang Daripada waktu pagi, daripada 7.30 pagi, masalah yang paling utama adalah masalah lewat datang ke sekolah. Selalunya lewat ni bukan bermaksud pelajar form 1 lewat ke pelajar form 2 lewat, tak. Dia overall daripada form 1 sampai form 6 sendiri pun ada masalah lewat ni. Bukan bermaksud semakin kita besar, kita lebih awal. Tak, dia bergantung kepada bagaimana seorang manusia tu. Maksud daripada form 1 sampai form 6. So average sehari dalam 20 ke 30 orang juga. Terutamanya macam hari Isnin. Sebab Sabtu Ahad kan dah cuti. Isnin memang ramai. Ataupun hari Rabu. Sebab Rabu boleh lewat sikit. Ada hari co-curriculum. Jumaat tu masih boleh lah. Pelajar okey lah. Yang pertama lewat. Yang kedua, kalau kita berada dalam sekolah ni, masalah selain daripada lewat, masalah berkaitan dengan kebersihan diri lah. Contohnya macam rambut panjang kan, lepas tu kuku panjang, tak pakai stokin ke sekolah, dan lencana tak pakai, kekemasan diri lah. Itu yang kedua selepas daripada lewat. Dan sehingga menjelang balik, itu bergantung kepada hari-hari lah. Selalunya ada yang melakukan disiplin macam gaduh kadang-kadang lah. Lepas tu bawa vape ke sekolah. Macam pelajar sekarang dia tak bawa rokok ke sekolah. Dulu masalah rokok, sekarang ni lebih kepada vape. Kerana vape ni mudah dibawa, senang nak disembunyikan. Bau pun tak berapa kuat kan, susah. Melainkan kita buat spot check ataupun dapat maklumat lah. Dan ada juga kadang-kadang kes macam ugutan, kadang-kadang minta duit lah daripada pelajar senior, minta duit kepada pelajar form 1 ataupun form 2, ataupun bahasa mudah kita panggil pau lah kan, RM1, RM2. Dan masalah-masalah lain kadang-kadang lah berlaku. Contohnya macam mereka lompat pagar ke, ponteng ke. Itu jarang-jarang berlaku lah, tetapi ada berlaku. Kes selain daripada tu tak adalah yang ekstrim sangat, tak adalah. Cuma masalah sekarang ni dia ada ni sikit lah. Macam kadang-kadang pelajar ni dia kalau waktu petang ke, waktu malam ke, kadang sebab sekolah ni ada kelas tambahan waktu malam. Kadang dia orang datang bawa phone kan. Macam tahun lepas kita ada kes juga, dia orang upload video kata-kata yang bukan-bukan kan.
Itu masalah, di antara masalah jugalah pada masa kini apabila melibatkan phone ni, sebab bila dia upload ke media sosial orang tengok. So orang komen dia memburukkan nama sekolah kan. Itu je lah di antara masalah disiplin sekolah. Kita teruskan soalan kita dulu. Okay. Seperti yang cikgu cakap tadi, masalah disiplin yang telah berlaku adalah contoh lewat datang ke sekolah. Ada juga yang bergaduh, kes budi, pau semua tu kan. Okay, saya nak tanyalah, pada pendapat cikgu, bagaimana, apakah yang menyebabkan pelajar tersebut berbuat demikian? Okay, selalunya kalau perbuatan ni kebanyakannya macam lewat, kita dapat lihat dia dua lah, dia punya faktornya. Yang pertama mungkin daripada aspek diri pelajar sendiri lewat. Yang kedua, parent. Kadang-kadang parent mengantar anak itu memang lewat. Kadang-kadang sebab pagi dia terpaksa menghantar kakak ataupun abang, maka dia lewat lah, sebab dia dah keluar lewat, maka dia akan selalu lewat lagi lah kan. Itu dua faktor lah. Kalau macam gaduh ni lebih kepada memang diri pelajar sendiri lah. Tapi gaduh ni tak macam zaman-zaman dahulu lah. Sekarang ni gaduh tetapi tak macam dulu. Dulu memang bergaduh betul. Ada cedera kan. Sekarang ni lebih kepada gaduh-gaduh tumbuk-tumbuk macam tu sikit-sikit je lah. Tak ada yang begitu orang kata radical ekstrim lah macam dulu lah. Budak-budak generasi sekarang dia kurang sikit berbanding dulu lah. Okay, terima kasih. Dan seterusnya saya juga nak bertanya, bagaimana cara guru untuk menguruskan masalah disiplin di sekolah? Okey, kita badan disiplin ni kita ada dia punya hierarkinya ataupun pemerintahannya kan. Bermula daripada pengetua lah yang paling atas, lepas tu pelong kanan HAM, hal ehwal murid, lepas tu ketua guru disiplin dan AJK guru-guru disiplin. So kalau kata disiplin harian macam masalah ponting, kita ada bentuk satu AJK ponting. Seorang guru akan memantau lah AJK ponting. Macam AJK spot check, ada dia punya cikgu. AJK berkaitan dengan rokok dan vape, ada dia punya cikgu. Sebab kita buat pembahagian kerja. Dan kalau kes-kes tertentu, universal ni memang ada dia punya AJK. Tapi kalau kes khusus khas, baru kita melibatkan ketua guru disiplin, HAM ataupun pengetua. Contoh kalau kes gaduh, baru kita melibatkan ketua guru disiplin lah yang akan ambil alih tanggungjawab itu. Kerana dia berkuasa untuk menyiasat, memanggil individu yang bergaduh dan kita tengok macam mana dia punya level pergaduhan tu lah. Kalau melibatkan kecederaan, melibatkan ada sentuhan badan apa semua, maka kita akan ambil tindakan. Yang pertama, panggil dia dahululah untuk siasat, dan siasat dapat maklumat semua siapa bersalah apa semua kan. So kita akan panggil ibu bapa pula untuk adakan pertemuan, dan lepas tu kita hantar kepada bidang kaunseling lah untuk dikaunselingkan. Dan mereka ni akan dikenakan surat amaran disiplin amaran pertama lah. Sebab mengikut buku panduan sekolah, dia kes-kes seperti gaduh tidak boleh terus ambil tindakan yang tegas. Dia ada dia punya prosedur yang kita perlu ikut. Kecuali kes-kes berat seperti dadah, bolehlah dia ambil tindakan. Tapi itu semua atas budi bicara Tuan Pengetua. Sebab Tuan Pengetua yang paling berkuasa. Kalau satu-satu kes, kalau Tuan Pengetua nak buang dia, boleh. Itu kuasa Tuan Pengetua sendiri lah. Kalau ada dengan reason-reason tertentu, dia boleh buang. Tapi kalau kita macam guru biasa ni, kita ambil tindakan ikut SOP dia punya peraturan-peraturan lah kan. Contoh macam hisap rokok di sekolah ataupun vape, dia ada amaran pertama, amaran kedua, amaran ketiga. Amaran pertama sertai dengan rotan lah. Amaran kedua, ketiga, rotan juga. Sehingga amaran keempat barulah boleh dibuang sekolah. Sebab kita ada buku peraturan sekolah. Buku peraturan sekolah ni kalau nak beli, boleh ke koperasi, boleh beli untuk tengok kalau kesalahan yang dia lakukan, apakah dia punya denda, hukuman dia. Sebab semua sedia maklum kalau kuasa merotan hanya pengetua saja boleh merotan. Tapi dia boleh turunkan surat kuasa kepada ketua guru disiplin untuk merotan. Sebab pengetua kadang-kadang tak ada keluar ke kan. Tapi dia boleh turunkan surat. Maknanya ketua guru disiplin saja boleh merotan. Guru-guru lain tak boleh. Tak macam dululah. Sebab sekarang ni kita tertakluk ke bawah undang-undang kan.
Semua orang boleh mendakwa kita kalau kita buat tak ikut SOP, peraturan apa semua kan. So kita kena ikut lah untuk keselamatan diri kita. Semua buat benda ikut SOP. Jangan pandai-pandai sendiri. Okey, seterusnya ada soalan lagi? Seterusnya saya nak tanya, apakah cabaran terbesar yang dihadapi guru disiplin dalam menguruskan tingkah laku pelajar? Cabaran dia. Cabaran dia bagi saya lah sebagai seorang guru, sama macam ibu bapa mendidik anak. Sebab guru pun mendidik pelajar di sekolah. Iaitu kita beritahu supaya jangan buat kesalahan ni, jaga tingkah laku, kekemasan diri. Tetapi kita macam di rumah berulang-ulang cakap. Tiap-tiap hari cakap pun belum tentu pelajar akan berubah. Kalau macam hal disiplin yang dia buat, katalah dia bergaduh, tak apa, kita boleh ambil tindakan untuk settlekan dia. Tapi bagi saya lah sebagai guru disiplin, cabaran orang kata apa, melakukan pengulangan setiap hari untuk menegur pelajar itu sebenarnya adalah cabaran yang lebih berat berbanding pelajar melakukan kesalahan, lepas tu kita ambil tindakan, itu lebih mudah. Kerana kita dah ada SOP untuk ambil tindakan kepada dia. Berbanding memberi maklumat, memberi teguran ni, dia kerja yang tiada penghujung. Sentiasa sehinggalah ke habis 1 tahun persekolahan, tahun depan buat lagi benda yang sama. Sebab manusia kan, dia tidak mudah untuk berubah. Bukan senang untuk berubah. Kita mengulang benda yang sama je lah. Itu bagi saya lah, sebagai guru disiplin, cabaran yang paling berat sekali lah. Seterusnya saya nak tanya, sejauh manakah keberkesanan tindakan disiplin yang telah guru laksanakan? Okey, tindakan-tindakan yang kita lakukan, dia pada masa kini bagi saya tidak boleh orang kata menyebabkan pelajar itu menimbulkan dendam dalam diri dia apabila kita menjatuhkan hukuman kepada dia. Lebih bagus kita ambil tindakan ikut SOP. Kerana ikut SOP ini, dia bukan untuk membalas dendam tetapi memberi pengajaran kepada pelajar itu. Contohnya kalau pelajar itu bergaduh, memang kita geram. Mungkin kita nak tumbuk ke, nak sepak dia kan, kita dah geram kan. Tapi kita akan bersalah pula lah kerana kita menggunakan emosi ketika menjatuhkan hukuman kan. So ikut je lah SOP. Kalau kata dia bergaduh, kita gunakan SOP, gunakan kaunselor untuk memberikan teguran, keluarkan surat amaran, ataupun kalau yang teruk sikit kita keluarkan surat gantung lah kepada dia, sebagai satu pengajaran kepada dia. Dalam masa seminggu ataupun 2 minggu dia tidak boleh datang ke sekolah, kalau dalam gantung lah. So lebih kepada bagi saya lah, macam soalan yang saudari tanya tadi kan, bagi saya melakukan sesuatu ikut SOP itu lebih mudah lah. Dan jangan gunakan emosi ketika melakukan sesuatu tindakan, kerana emosi ni dia akan menjerat kita. So seterusnya ada soalan yang lain? Soalan yang terakhir cikgu, saya nak tanya, bagi pendapat cikgu lah, apakah cadangan cikgu disiplin untuk memperbaiki sistem pengurusan disiplin di sekolah? Bagi saya, pandangan saya, Ya. Memang cikgu ni kita dah tahu, dia memang tugas dia kan untuk membentuk pelajar. So kita tak ada merungut apa semua pun. Kita melakukan kerja mengikut SOP, kita menegur pelajar apa semua. Cuma saya lebih sukakanlah mungkin mengimbau kembali kenangan zaman saya membesar dahulu kan. Mungkin undang-undang ataupun kaedah untuk menegur pelajar ni mungkin kena gunakan kaedah yang lebih keras sikit lah berbanding sekarang. Sebab sekarang ni saya tengok undang-undang banyak yang kadang-kadang lembut. Berbanding dahulu kami dibesarkan dengan kaedah yang lebih keras lah kan. Sebab zaman sekarang, contohlah kan, kita buat satu benda pelajar, contohnya kita menegur ke apa, dia balik ke rumah beritahu kat maknya datang ke sekolah untuk berjumpa dengan cikgu kan, bertanya apa buat kepada anak dia. Tapi macam zaman saya dulu, kita kalau kena rotan dengan cikgu tak siap kerja apa, kita tak beritahu kepada mak. Sebab kita tahu balik kita pula yang akan dimarahi, betul tak? Sebab itu menjadikan orang zaman dahulu tu lebih, kata lebih keras, dia ni lebih berdaya tahan berbanding pelajar pada hari ini. Saya mencadangkan macam itulah, sebab kalau kita terlalu berlembut, ini akan terjadi kepada anak bangsa kita di kemudian hari ya. Contohnya macam kita sekarang,
dalam bidang kuasa kan, dulu kita kadang budak lewat kita rotan je kan, tapi sekarang kita tak boleh buat yang tu, salah. Kerana kalau kita merotan kita mesti kena ada surat kuasa untuk merotan kan. Tapi adakah macam ketua guru disiplin dia seorang saja satu sekolah kalau nak rotan ke apa, penat lah juga dia kan. So saya rasa mungkin tindakan, memanglah kita tahu macam dunia-dunia barat sekarang pun memang tak setuju dengan cara didikan ke arah menggunakan rotan apa semua, lebih kepada teguran kan. Tapi saya tengok budaya barat dengan budaya kita ni tak sama kan. Kita ni kalau dilentur menggunakan mulut saja ni susah lah. Sekadar masuk telinga sini, keluar telinga sini je. Tak ada perubahan apa pun yang berlaku kan. Dia ada macam zaman dulu kita cubit jugalah apa kan, betul tak kan? Tapi kalau kamu nak buat catatan, kalau orang kata apa tak begitu relevan dengan dunia ni, bolehlah kamu jangan masukkan lah kan. Ni pandangan lebih ke arah peribadi saya lah kan, saya rasa. Kalau mungkin kamu sendirilah, kalau macam kamu tegur adik kamu kan, cakap-cakap je dan tak ada efek, kita sendiri yang penat je kan kemudian hari. Itu pandangan saya lah. Cikgu, boleh tak kalau saya nak tanya soalan yang luar daripada soalan tu? Boleh je. Ada tak masalah LGBT berlaku di sekolah ni? Di sekolah ni, setakat ni daripada siasatan ataupun report ke apa kan, memang tak ada, tak pernah berlaku lah. Bermaksudnya kalau sekolah ni, kalau lelaki dengan lelaki lah kan, setakat ni memang tak ada laporan apa semua lah. Mungkin di sini sebabkan budaya kampung sikit kan, kita tak terlalu terdedah kepada budaya macam tu kan. Okey lah, sekolah ni tak ada masalah sangat lah. Itu sajalah soalan